Untuk jadi seorang lelaki ni, kena tetap pendirian untuk bimbing perempuan. Tak kisahlah perempuan tu teruk macam mana sekalipun. Kena kuat daripada perempuan. Bukannya lemah dengan perempuan. Kesalahan I, kesilapan I. Selepas semua kebohongan Bella terbongkar, takkan you masih tak nak maafkan I? I tak tahulah you ni lelaki je siapa. Boleh letak 100% kesalahan atas Bella seorang. Well, Mariam, kalau bukan isu kandungan tu, I tak akan nikah dengan dia. Bukannya cakap dia virgin ke? Dan anak dalam perut tu pun anak you kan? Okey. I salah. I silap. I silap nilai. Untuk jadi seorang lelaki ni, kena tetap pendirian untuk bimbing perempuan. Tak kisahlah perempuan tu teruk macam mana sekalipun. Kena kuat daripada perempuan. Bukannya lemah dengan perempuan. Okey. Okey, I akan buktikan. I akan bawa dia pergi JPN. Okey, batalkan binti dia supaya in the future I takkan ada masalah dengan dia. Peduli apa, I? There's no point. I takkan balik dengan you. Well, Mariam, you dah tahu kan I kena tipu. Okey, takkan tak ada peluang for us to get back again. Lagipun kita ada Mikael. Jangan gunakan anak, Suka